Rahsia kekal handsome seperti saya, korang wajib ada mini shaver ini. Jom kita tengok dalam kotak ini. Sebelum korang membeli mini shaver ini, korang wajib tengok dulu apa yang berada di dalam kotak ini. Wah, korang nampak tu mini shaver. Okey, korang akan dapat brush, di bahagian atas ni untuk korang cuci, dan kemudian korang akan dapat kabel USB Type C untuk korang cas dekat mini shaver ini, dan terakhir mini shaver. Dia punya body dia hitam premium guys, barbershop. Okey, dekat bawah ni ada dua button, dua fungsi, button on dan juga charging untuk korang cas. Apabila korang nak cukur muka korang tekan saja button ni, dia akan nyala lampu seperti ini. Okey, jom kita test bercukur menggunakan mini shaver ini. So, korang jangan risau kalau mini shaver ini dia tidak akan sangkut ke dalam bahagian atas ini. Handsome kan menggunakan mini shaver ini. So, selepas korang guna, korang bersih lah bagi nampak cantik sikit dengan mini shaver korang. Korang bersih menggunakan brush yang telah diberi. Alright, bagi korang di luar sana, macam mana korang nak dapatkan barbershop mini shaver ini? Korang klik saja dekat beg kuning yang berada di dalam video TikTok ni.